Oh, ni pokok Mosenda. Lama orang kata dalam bahasa Melayu pokok janda kaya. Hebat kan semudah itu untuk saya dapatkan jawapan. AI ni memang membantu kita dalam kehidupan. Zaman sekarang banyak perkara yang kita libatkan AI, terutamanya dalam bidang pendidikan. Saya nak tunjuk awak sesuatu. Jom ikut saya. Kenapa kita ada dekat kolam renang ni? Mesti awak boleh tanya-tanya kan? Sebenarnya kolam renang ni sama macam jenis AI. Awak tengok betapa dalamnya kolam ni. Begitu juga dengan jenis AI yang sangat luas dan mendalam. AI atau kecerdasan buatan ialah teknologi yang dibina daripada berjuta-juta data. Daripada data-data inilah AI belajar dan berkembang tanpa henti. AI atau kecerdasan buatan ialah teknologi yang dapat membantu kita mencari maklumat, menjawab soalan, menerangkan sesuatu topik, menjana idea dan menyokong proses pembelajaran. Sebelum kita terjun ke dalam kolam, kita perlu tahu peraturan keselamatan. Sama juga apabila kita menggunakan AI. Kita perlu tahu peraturan keselamatan AI, iaitu AI dengan beretika dan bertanggungjawab. Tetapi, tanpa kemahiran yang betul, kita boleh tenggelam dalam larutan maklumat yang tidak tepat. Ini kerana seperti kolam yang dalam, makin banyak kita menyelam, makin banyak kita temui. AI ni membantu kita untuk menjawab soalan yang ada di dalam minda. AI ni, bila kita tanya, dia akan jawab. Tapi, kita perlu kaprap yang betul dan bersesuaian. Wah, sedapnya bau nasi goreng ni. Yang jelas ialah kunci untuk membantu AI memahami dengan siapa yang ia serang, bereaksi dan jawapan apa yang perlu diberikan. Ibarat macam, "Makcik, saya nak makan." "Makcik, saya nak nasi goreng boleh?" Itu penting kerana AI tidak boleh membaca fikiran kita. Jadi, yang jelek ibarat arahan yang tepat supaya AI dapat membantu kita dengan lebih baik. Kalau kita beri arahan yang kabur, AI pun boleh keliru. Jom kita tanya seseorang yang ahli tentang teknologi AI. Soalan saya, dalam dunia pendidikan, bagaimana kita boleh memastikan AI digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemikiran murid, bukan melemahkan kemahiran berfikir mereka? AI perlu digunakan sebagai alat sokongan, bukan tempat bergantung sepenuhnya. Murid boleh gunakan AI untuk mendapatkan idea, penerangan dan panduan awal. Namun mereka masih perlu berfikir, menilai, menyimak dan memahami maklumat itu sendiri. Dengan bimbingan guru, AI boleh membantu murid berfikir dengan lebih luas, bukan melemahkan kemahiran berfikir mereka. Wah, bermakna betul perkongsian tadi. AI ni benar-benar membantu urusan belajar kita. Dunia AI memang luas, dalam dan penuh kemungkinan. Untuk kita menggunakan dunia ini, kita perlukan 3 perkara. Perkara pertama, ilmu. Perkara kedua, etika. Dan terakhir, bimbingan. Hari ini saya sedar satu perkara. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada AI. Jawapan AI perlu disemak, panduan guru perlu dirujuk dan akal fikiran perlu digunakan supaya kita menjadi pengguna teknologi yang bijak dan bertanggungjawab.